Pintar. Seorang Sami baik hati bernama Tang Sanzang ingin menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Dia mengembara dengan tujuan untuk menolong sesiapa yang memerlukan dan membawa kedamaian ke dunia. Pada suatu hari, dia ternampak seekor monyet terperangkap di bawah gunung. Monyet ini suka membuat nakal, tetapi sekarang dia sedia untuk berbuat baik. Tolong saya keluar dan saya akan lindungi yang lemah serta hentikan pembuli. Kalau begitu, ikut saya. Gunung itu bergegar dan Raja Monyet pun bebas, sedia untuk menegakkan keadilan di kampung lain. Raksasa babi menimbulkan masalah, tetapi dia sebenarnya bukan jahat, cuma tersesat. Saya tidak sengaja nak menakutkan mereka. Saya cuma lapar. Kenapa tak gunakan kekuatanmu untuk menolong orang pula? Dia menggaruk kepalanya, kemudian menyertai kumpulan. Baiklah. Di tepi sungai yang sunyi, mereka bertemu makhluk pasir yang pernah buat silap. Tetapi sekarang, dia mahu menolong sesiapa yang bermasalah. Saya akan bantu bawa barang kamu dan lindungi orang baik. Kamulah orang yang kami perlukan. Satu demi satu, mereka berkumpul. Semua berbeza, tetapi mempunyai hati yang baik. Tang Sanzang, si Sami. Jom kita mengembara bersama dan menolong yang memerlukan. Sun Wukong, Raja Monyet. Monyet keadilan bersedia. Zhu Bajie, babi lapar. Selagi saya dapat makan tengah hari, Sha Wujing, makhluk pasir. Saya akan bawa barang berat. Bersama kuda putih mereka yang setia. Mereka mengembara untuk menolong orang yang memerlukan, menghentikan yang jahat, melindungi yang lemah, dan menyebar kebaikan di mana sahaja mereka pergi. Dan begitulah pengembaraan mereka yang penuh kebaikan pun bermula.